Hai everyone, hari ni kita nak sambung latihan kendiri 1.2 Matematik tambahan bab 1 sukatan bulat. Okey, jom kita mula. Cari panjang lingkup MN dalam CM bagi setiap sektor MON berpusat O yang berikut. MON, 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 MON. Okey. Pertama sekali nak beritahu yang ada satu formula penting yang korang semua kena faham. Panjang lingkup ialah S sama dengan R theta. S ni panjang lingkup, R ni jari, theta ni dia punya radian. Okay, jom kita tengok soalan A. Dekat sini dia bagi tahu R dia 12, lepas tu sudut dia 1.1 radian. Macam formula tadi, S sama dengan R theta, jadi awak boleh tukar dia terus. R nya dengan 12, theta nya dengan sama ni 1.1. Tekan kalkulator akan dapat 13.2. Untuk soalan B pula, sama juga. Kita dah ada R dia 8, lepas tu theta ni 2 radian. Masukkan je dekat, tukar je dalam formula. 8 darab 2, dah tekan kalkulator akan dapat 16 cm. Untuk soalan C pula, kita buat benda sama je. Tapi kat sini, dia punya radian 5/6 pi. Dan soalan ada bagi tahu yang kita kena guna pi ni dengan 3.142. Jadi, awak kena tukar. Macam biasa, jari kita 5. Lepas tu darab dengan radian kita 5/6 pi. Lepas tu, pi ni kita tukar jadi 3.142. Tekan kalkulator dapat 13.09 cm. Untuk soalan D pula, dia pelik sikit sebab dia tanya panjang lingkup MON kan. Tapi kat sini kita tak ada pun radian untuk MON. Kita kena guna area sini, sudut kat sini. Jadi kita kena cari ni dulu. Lepas tu untuk pengetahuan, satu garis lurus, kalau dalam degree kita punya sudut ni sama dengan 180. Tapi kalau dalam radian dia jadi pi sahaja. Jadi ni disebabkan garis lurus. Lepas tu dia dah bagi kat sini 2.45. Jadi awak boleh je tolakkan dengan pi untuk dapat sudut yang kat sini. Jadi tu yang saya buat. Saya anggap yang sudut nak cari ni sebagai theta. Dan saya tolak pi nya. Pi tolak 2.45. 2.45 ni kita dapat dekat sini tadi. Pi nya disebabkan soalan minta kita guna 3.142. Jadi kita tukar. Tekan kalkulator akan dapat 0.692 radian. Dan kita akan guna sudut ni untuk cari panjang lingkup yang ini. Masukkan dalam formula, jari dia ialah 10. Dan sudutnya kita dah cari tadi. Jadi buat je 10 darab 0.692. Akan dapat 6.920 cm.